Oh tu. Baik tu. Bang Kadiak, member aku suka hang tau. Dia tengok hang. Baik tu. Allahu Akbar. Cakap dia saya kisah salam bang. Okey. Bang, kita tengok macam mana? Saksikanlah. Cakci mana bang? Abang, boleh ulangkan balik tak yang duit 50-50 tu buat banyak sikit. Kami boleh bagi ke abang. Okey bang, cacikanlah. Cacikanlah semua. Abang akan buat yang terbaik untuk kita abang kakak. Cacikanlah. Abang kakak bagi duit kat Mesti baik. Kau perasan tak? Kalau kau pergi rumah dia main kad, kau jangan ambil kad. Kad dia semua keluar mulut dia. Aku nak sewa dia Wan. Macam mana? Sebab apa? Aku nak sewa dia malam raya. Main dab 8-9. Mesti menang. Cok kau. Tapi kad dia berayak keluar dari mulut. Bau mesti bau aung. Kad dia semua mesti bau berada. Cok aku tokek lah. Pak buka ai dam. Kena debun. Abang kakak dia support. Ryan, ingat lagi ni. Lupa dah. Tengok lama dah. Oh, ini biasa keluar anak ni. Ya, kali ni mesin keluar lain Wan. Hang nak tengok Wan? Okey. Okey, yang ni dalam ni kosong ah. Kau ada kain satu lah, ada kain satu betul? Kosong. Cuba nak tipu dia Okey. Okey, dalam ni sini ada kain ada warna betul? Okey. Ni untuk orang Kadiak. Ryan tahu dah, Ryan diam Ryan. Okey, jap. Sebelum abang nak start, abang kakak cacikanlah. Okey bang. Cacikanlah. Okey. Okey, orang Kadiak pilih salah satu warna tapi jangan sebut. Dah pilih? Jap. Okey dah. Okey, so kita letak dalam ni Wan Kadiak. Cuba bayangkan warna tu Wan Kadiak. Ada? Okey, so kalau dah fikirkan satu benda yang Wan Kadiak nak dekat Ryan. Fikir je. Dah. Dah, okey. So kita akan tengokkan apa yang Wan Kadiak nak kat Ryan, okey? Weh, besarnya raya punya. Weh, warna sama. Weh, Wan Kadiak hang nampak ada macam lubang-lubang tak Wan? Itu apa mak? Tempat ada kentut berapi ke? Aku rasa dia kata. Aku rasa dia memang kentut berkeluar Abang api tu. kakak, cacikanlah. Kentut keluar Bila api tu. abang bila lagi buat magic ni? Yang 50 abang buat keluar banyak-banyak.
Dia ada hari dia, ada malam dia, ada yang aku prepare. Benda-benda ni semua kena prepare dulu. Berapa lama abang-abang dalam magic ni? Weh, aku ni rasa dah buat belas tahun dah ni, 17, 18 tahun dah. 12 tahun Pernah abang-abang bau kat tu, bau tai, bau mulut abang sini. Pernah. Ha? Bau tek raya. Tak, gua aja. Mana orang tanya kat pintu berapa hamil tanya. Tak. Cepat keluar pada mulut dia, gila. Yang tu tak ada apa, yang tu gimmick je. Gimmick Gimmick je. Kalau betul-betul. bang, okey bang, jadi bang So Mr. Magic dah buat show dah. Ha. So aku nak kawan-kawan dengan Ryan buat show boleh tak? Okey, boleh. Kita buat magic. Tak. Tapi dengan cara kena. Lagu aku pasang. Okey, kau buat baju aku hilang mana? Tak. Lagu Kita buat magic yang hilang lah. Yang dulu hilang. Okey, boleh. Hampa nak hilang Abang salah ni. dulu. Tak boleh. Ini magic hilang, serius. Hampa kena menari Michael Jackson. Kejap, kita orang buat magic. Magic tu, abang kira magic, dia balas magic. Tak ada hampa confirm hilang. Tak, jom. Abang tengok abang saksi kursi ni tak jauh. Okay, pasal lagu bang. Cantik lah. Tak bayar tau. Okey, menari tu. Okey. Lagu tadi, mana? Aku. Cantik lah. Ya. Macam mana kau boleh ikut aku? Aku tak sedar apa yang kau buat tu. Aku kat mana tadi? Aku kat mana? Weh, kau kalau benda-benda hilang ni kau suka kan? Aku tu, hobi adik aku adalah hilang. Hesh! Aku tu hobi adik aku. Hobi adik aku adalah hilang. Nampak abang kakak? Siapa lagi hebat? Magic. Kesian abang tu Bukan kita lawan Magic. Apa dia kesian ni? Sukati. Si tapi ni saya tak nak. Sekejap, Yen, ni barang. Ada barang Yen, sekejap.